أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. InsyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ini dengan umul kitab, dengan pahala Fatihah yang kita bacakan nanti kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'in, ulama-ulama mutaqaddimin, mutaakhirin, ulama zaman, khususnya kepada Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni yang telah mengarang kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, para syuhada, terutamanya sahabat-sahabat kita yang berada di Palestin, di Syria, di Yaman, Selatan Tai, di Rohingya, di Marawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan, untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ni, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم.
افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini. Dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat. Dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah pada malam ni kita akan sambung lagi bacaan kitab La Tahzan Innallaha Ma'ana yang telah dikarang kitab ini oleh Dr. A'id bin Abdullah Al-Qarni. InsyaAllah pada malam ni kita masuk pada bab yang ke-31, muka surat 56. Betul ya? Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Kesedihan bukan keharusan. Kesedihan bukan keharusan. Maksudnya sedih ni bukan satu benda yang dibolehkan. Itu maksud dia. Satu perkara yang tak digalakkan. Tapi nanti di depan Syekh akan perincikan sedih yang bagaimana. Kesedihannya ada kepelbagaian dia, ada kategori dia. Ada sedih yang dilarang. Sedih yang dilarang ni sedih yang bagaimana? Sedih yang dilarang ni sedih yang sampai mengundang kepada rasa putus asa, mengundang kepada mudarat, mengundang kepada kerosakan dalam kehidupan dan perhubungan. Itu kesedihan yang dilarang. Kesedihan yang dituntut iaitu kesedihan yang mengundang kepada keinsafan, rasa insaf. Kemudian bertambah rasa motivasi langkah dia untuk menjadi yang lebih baik. Itu sedih yang di situ, sedih yang dituntut. Tapi sedih yang dimaksudkan oleh Syekh di sini adalah sedih yang dilarang. Bersedih itu sangat dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat ke-139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Bersedih itu sangat dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Ini sedih yang dilarang. Sedih yang dilarang oleh Allah sebagaimana firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 139. Allah sebut wala tahinu wala tahzanu. Dan janganlah kamu bersikap lemah, dan jangan pula bersedih hati. Masuk bersedih hati dekat sini dibalik-balik pada ayat sebelum tu. Wala tahinu. Wala tahinu, jangan kamu bersikap lemah. Maknanya sedih yang sampai mendatangkan rasa lemah, putus asa, tak ada rasa kekuatan. Itu yang sampaikan kesedihan yang datang ketika itu ialah kesedihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab di sini kita nampak bahawa larangan sedih kat situ bukan larangan sedih secara umum, tapi larangan sedih dekat situ ialah larangan sedih dia punya ta'liq dia ataupun dia punya pengikat cerita. Kita tengok sebuah cerita,
Jadi dengan beberapa angle yang didapati daripada sebuah kisah, maka kita dapat simpulkan begini. Begitu juga ayat Allah SWT dalam keadaan perintah ataupun larangan, satu-satu perintah ataupun larangan, maka perlu lihat pada ayat sebelum dan ayat selepas. Dia tak boleh hanya semata-mata kita tengok wala tahzanu tadi. Kalau kita hanya semata-mata lihat wala tahzanu tu, maka larangan di situ dengan makna umum. Maka kena tengok balik ayat sebelum ayat selepas. Larangan sedih di situ di mana? Larangan sedih dekat situ ialah larangan sedih yang sampai mendatangkan rasa lemah, rasa putus asa. Dan hakikat kalau kita kembali balik, semula bagaimana keadaan Allah SWT nak turunkan Nabi Allah Adam AS. Waktu Allah SWT nak turunkan Nabi Allah Adam AS daripada syurga, nak turunkan ke dunia, turun ke dunia, maka Allah Ta'ala sebut apa? Qul nahbitu minha jami'ah fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dalam ayat ni Allah bicarakan bahawa Adam, aku nak turunkan kau ni. Nanti besok aku akan berikan kepada kau dan anak keturunan kau hidayah, hidayah petunjuk. Jadi sesiapa daripada kalangan kamu yang akan mengambil hidayah dan petunjuk tadi, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka akan hilanglah bagi mereka itu rasa takut dan juga rasa duka cita, sedih. Jadi dalam ayat ni ulama tafsir menyatakan pertama sekali Allah nak gambarkan bahawa dunia ni, sifat dunia dia dua. Satu angle dunia ni ada sifat dia, iaitu sifat dia takut. Siapa yang duduk atas dunia ni, dia akan rasa takut, risau. Itu semua kawan-kawan dia tu. Takut, risau, gundah gulana, besok macam mana, nanti macam mana. Itu kan selalu ayat yang selalu bermain dalam benak kita. Tapi kalau buat macam ni, nanti macam mana pula, orang kata apa, tu macam-macam tu. Semua tu gambaran-gambaran bagaimana sifat kedudukan kita di atas dunia. Risaukan orang, risaukan apa orang kata, risau macam ni, risau esok tak makan kalau begini. Pernah saya datang satu kisah, ada seorang hamba Allah, pangkat abang, dia duduk satu syarikat besar. Dia kerja kat syarikat tu, gaji dia 40,000 sebulan. Gaji dia 40,000. Tu dia sendiri cakap. Saya tak tanya isu dia apa. Isu dia nak berhenti. Dia nak berhenti. Ada abang nak berhenti, dia kata. Saya kata berhentilah. Tapi kalau abang berhenti, abang akan hilang pendapatan 40,000 sebulan. Jadi nak buat macam mana? Saya kata, kenapa abang nak berhenti? Dia tak suka duduk kerja kat situ. Sebab dia, walaupun dia tu pengarah, duduk dalam agensi tu dia pengarah, tapi dia tak suka orang main pijak. Nak ambil satu jawatan tu mijak. Dia bukan jenis macam tu. Jadi dia tak minat dengan benda tu. Dia kata dia nak berhenti. Dia tak suka benda tu. Saya kata, meninggalkan sesuatu mungkar untuk mencari sesuatu kebaikan tu hijrah. Bila kata hijrah, mana dia sesuatu benda yang dituntut. Abang tak suka orang pijak, fitnah dan macam-macam gaya digunakan untuk mijak, untuk naik, untuk turunkan orang. Jadi abang nak buat satu benda, dah tinggalkan 40,000. Jadi beginilah saya kata, buat istikharah, buat solat sunat istikharah. Benda dah baik dah, nak tinggal. Cuma sekarang ni yang risau dia 40,000 tadi tu pula. Kalau dia berhenti, nak dapatkan balik 40,000 tu dengan, ialah orang 40,000 punya periuk, macam tu. Besar periuk, besar kerak. Jadi 40,000 tu. Saya kata buat istikharah. Jadi dia buat istikharah, tuan-tuan. Dia buat istikharah. Dia kata risau tadi tu, kerisauan yang bermain, nak tinggalkan 40,000 tu. Akhirnya tuan-tuan, dia buat keputusan apa nak jadi, jadilah. Dia kata, dia pun berhenti. Dia berhenti, tuan-tuan. Simpanan yang ada boleh bertahan dalam 6 bulan mendatang. Dengan periuk dia yang besar tu, 6 bulan mendatang dia kata boleh tahan. Sebulan dia berhenti, tuan-tuan, dengan izin Allah SWT, dia dapat satu projek. Dia buat satu syarikat, lepas tu dia buat satu projek. Projek tu boleh makan untuk 6 bulan punya kos pendapatan keluarga dia tu, boleh makan 6 bulan.
satu projek tadi. Alhamdulillah lah. Dia telefon saya, dia ajak saya minum. Dia kata Alhamdulillah, abang dapat satu projek untuk 6 bulan punya makan. Kata Alhamdulillah lega lah. Orang lain kerja untuk 2 minggu punya makan, 2 minggu lagi tak tahu kat mana baru dapat gaji. Awak berhenti boleh dapat projek 6 bulan punya makan. Orang lain kerja makan gaji pun 2 minggu punya makan, 2 minggu lagi tu sementara nak tunggu gaji pun tak tahu apa nasib. Kemudian bulan depan tu dia telefon lagi saya. Abang dapat satu projek untuk setahun punya makan. Saya kata, sekarang ni pendapatan dia dah makan tahun. Ni tuan-tuan, nampak Saya nak gambarkan dengan tuan-tuan bagaimana keadaan kehidupan ni. Duduk dalam kerisauan, rasa takut. Tu sifat pertama bagi dunia. Kemudian sifat yang kedua bagi dunia ni tuan-tuan ialah hazan, sedih. Sedih, pilu, duka cita. Tu semua adik-beradik dia tu dalam keadaan sedih. Sedih dengan kehilangan, sedih dengan macam-macam yang membuatkan kita rasa sedih dengan situasi, keadaan, kehidupan yang ada bila duduk dekat atas dunia ni. Maka dengan dua sifat ni Allah Ta'ala kata apa? Kamu akan hilang kedua-dua ni dengan sebab kamu pegang hidayah Allah. Pegang hidayah Allah. Apa maksud pegang hidayah Allah ni? Balik semula kepada Al-Quran. Balik semula kepada Al-Quran, balik semula kepada hadis. Apa maksud dekat situ? Iaitu mestilah hidup kita ni berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa maksud berpandukan Al-Quran dan Sunnah? Maksud berpandukan Al-Quran dan Sunnah ni tuan-tuan, mestilah kita itu dipandu dengan ilmu. Mesti dipandu dengan ilmu. Apa yang dimaksudkan pula dipandu dengan ilmu? Itu diperincikan lagi, kecil. Apa yang dimaksudkan dipandu dengan ilmu dekat situ? Maksud dipandu ilmu dekat situ tuan-tuan, mestilah kita betul-betul faham, mahir dan betul-betul menjadikan sebagai panduan kita, iaitu ilmu fardu'an. Balik semula pada perbicaraan ilmu kenal Allah. Mesti kenal Allah. Kita mesti kenal Allah. Kalau kita tak kenal Allah, kehidupan kita cacar marbah. Kalau kita tak kenal Allah, kita tak ada tujuan. Kita tak kenal Allah, kita tak tahu ke akhirat. Kita tak kenal Allah, kita banyak benda yang akhirnya kita tertumpu hanya semata-mata kepada masalah. Benda yang kita takut, benda yang kita sedih. Jadi akhirnya itu yang membuatkan kita rasa putus asa. Setiap kesedihan yang kita lalui tidak ada tujuan. Setiap kesedihan, ketakutan kita lalui dalam keadaan tidak ada jalan keluar. Kerana apa? Kita tak selesai masalah fardu ain kita tadi. Kenal Allah, tentang masalah syariat, jalan langkah kita dalam nak meniti kehidupan atas dunia ni. Kemudian adab dan akhlak, hati yang nak dibawa balik-balik semula kepada Allah. Maka semua tu sebagai panduan yang Allah Ta'ala sebut hudai tadi tu. Petunjuk. Itu ubat dia. Allah Ta'ala sebut dah jelas. Aku turunkan kau ke atas muka bumi ni, aku berikan petunjuk. Mana anak keturunan kau yang mengikut petunjukku, maka ketika itu dia akan hilang rasa takut dan dia akan hilang rasa duka cita. Balik semula. Kita jadi masalah kita hari ini ialah isu kejahilan, jahil terhadap ilmu fardu ain, jahil terhadap ilmu kenal Allah. Kita tak kenal Allah, tak selesai masalah kenal Allah kita. Kita tak tahu akhirat, kita tak tahu syurga, kita tak tahu neraka. Kita tak ada panduan dalam nak meniti kehidupan syariat kita tu, fiqh tadi tu. Hanya berpandukan kepada solat semata-mata. Tak selesai masalah, itu pun tak habis belajar. Belajar main-main. Kalau belajar, kau tak belajar, habis. Rosak. Begitu juga akhlak kita, adab. Ni dia tuan-tuan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Hajj ayat 88, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahzan 'alaihim. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap mereka. Mereka ni siapa? Mereka yang berada sekeliling kita, yang menyakiti kita, yang membuatkan hati kita rasa tak tenteram, keberadaan dia bersama dengan kita. Maka ketika tu Allah kata wala tahzan alaihim, jangan sedih. Jangan sedih. Itu sebabnya kalau kita kenal Allah SWT tuan-tuan, sedih ada tak? Ada sedih. Kesedihan tu tetap ada sebab naluri manusia. Tetapi boleh tak kita depani? InsyaAllah kita boleh depani dengan baik. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita akan balik-balik semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila jadi satu-satu musibah, balik semula, ungkapkan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan balik-balik semula kepada Allah. Selesai masalah. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan dia, maka tak ada. Kalau Allah dia datang itu, mesti ada
dengan izin Allah, dan datang tu pasti tidak sia-sia, ada benda dan ada perkara yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu taala. Jadi Allah kata jangan sedih dengan orang yang berada sekeliling kita yang buat sakit hati kita ke apa. Jangan disebabkan mereka kita pula sampai rasa putus asa, rasa tak semangat dan sebagainya, nak rosakkan. Ni yang dikatakan dah jatuh ditimpa tangga, terpalit pula tai ayam. Dahlah orang buat sakit hati kita, lepas tu kita pula ambil cakna pula, sampaikan kita rasa putus asa, rasa sedih, rasa tak semangat, jatuh, lepas tu dia timpa tangga. Yang orang sakit hati kita tu dah ke mana-mana, happy hidup. Jadi nak sedih-sedih, tak payah sedih-sedih. Balik pada Allah. Bila kita balik semula kepada Allah, maka insya-Allah dia ada jalan penyelesaian di atas segala kesedihan yang kita lalui tadi. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi di dalam surah Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Ini jelas. Jangan sedih, Allah hadir. Dekatnya Allah, hampirnya Allah Subhanahu taala tu sehinggakan Allah Taala sebut dalam satu hadis kursi apa dia? Aku jauh lebih hampir daripada nyawa yang berada di kerongkong. Nyawa yang berada di kerongkong ni tuan-tuan, dekat tak? Dekat. Tapi Allah jauh lebih dekat. Sebabnya tuan-tuan, baik sama ada senang maupun susah. Ada ketika manusia yang dia kembali kepada Allah waktu dia senang. Susah, dia putus asa. Ada manusia kategori macam tu. Ada manusia yang kategori dia, bila dia susah, dia balik pada Allah. Bila dia senang, dia leka. Jadi dua-dua keadaan ni, dua-dua keadaan yang tidak diingini oleh Allah SWT. Allah nak kita, waktu senang kita balik pada Allah, waktu kita susah pun balik semula kepada Allah. Dua-dua keadaan. Senang balik pada Allah, susah pun balik pada Allah. Senantiasa. Itu sebab kita dituntut dengan zikir. Dalam keadaan senang berzikir, dalam keadaan susah pun berzikir. Sultanul zikri. Sultanul zikri. Lalu kita dengar apa dia tuan-tuan? Afdalul zikri. Selalu kita dengar apa dia? Afdalul zikri. Seafdal zikir. Seafdal zikir, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sultanul zikri, Nabi sebut SAW. Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar sultanul zikri, sultan zikir. Apa sultan zikir ni tuan-tuan? Maknanya raja bagi segala zikir. Raja bagi segala zikir. Raja bagi segala zikir ni tuan-tuan, Allah. 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 Ni tuan-tuan. Ni raja bagi segala zikir. Itu yang diajar oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ajarkan kepada Salman Al-Farisi, dan terus ke bawah. Jadi benda ni warid. Ada warid dia. Ada sanad dia. Dia itulah, jangan tinggal kalimah Allah. 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 Bukan ya Allah. 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 Kat mana tuan-tuan? Kat hati. Di hati. Allah. Allah. Hati tu dekat mana? Kat mana mak? Hati dekat mana? Hati dekat buah susu sebelah kiri 2 jari bawah. Buah susu sebelah kiri, kemudian di bawah buah susu 2 jari bawah. Buat 2 jari bawah. Letak bawah buah susu 2 jari. Kemudian di bawah dia tu, itulah hati. Jadi dekat situ gerakkan Allah. 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 Jadi apa? Di apa panggil? Dipraktikkan. Kalau orang matematik dia buat apa? Latih to be. Latih to be. Kalau tu pula riadah. Dibuat riadah zikir. Diletak pegang dekat bawah tadi tu, bawah buah susu 2 jari bawah, pegang, letakkan tangan, kemudian disebut Allah sampai dia bergoyang, sampai dia bergerak. Maka ketika tu barulah hati tadi dah mula hidup. Kena hidupkan hati tadi dengan Allah. Allah. Sampailah hati tadi kita riadahkan dia, kita praktikkan dia, gerakkan dia tadi, sampailah dia sendiri akan bergerak dengan sendiri.
Allah, Allah, Allah. Jantung dia akan bergerak dengan kalimah Allah. Dia akan bergerak, gerak. Itu kena riadah, kena buat. Kena buat. Senantiasa. Itu setidak-tidak. Sehingga kan ulama menyebutkan bahawa dalam bab zikir ni ada zikir khusus, ada zikir umum. Zikir umum yang kita baca lepas sembahyang, yang kita amalkan selalu, zikir-zikir wirid, selawat, istighfar, itu semua termasuk zikir umum. Riyadhah hati tadi tu, itu zikir khusus. Allah, Allah. Kenapa mak? Kenapa ulama garis pandukan ada zikir khusus dan kalimah Allah tu diletakkan? Pertama sekali, itulah yang diajar oleh Jibril kepada Nabi. Nabi ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar ajar kepada Salman Al-Farisi, sampailah kepada sahabat yang lain. Satu. Yang keduanya, kenapa kita kena bersusah payah untuk hidupkan jantung tadi dengan kalimah Allah, dengan zikir Allah tadi? Kerana jantung itulah penggerak roh, dan roh itulah yang nak diguna pakai besok selepas mati. Jasad tak? Jasad kita mak habis-habis esok kita tahu habis mati. Apa sebut? Apa yang Nabi SAW sebut? Jasad ni besok dia akan makan kamu, kamu makan dia. Jasad ni sampai satu ketika dia makan kamu, kamu makan dia. Apa maksud makan kamu tu? Tanah tu. Kamu makan tanah, tanah makan kamu. Mati. Mati tu. Tanah makan kamu, kamu makan tanah. Kan kita waktu kita ditanam tu kan, dia letak muka kita betul-betul dinding tanah tadi. Jadi waktu tu mulut kita dah tak boleh dah, mesti memamah tanah tu. Setiap seorang tu mesti dimamah tanah tadi. Makan tanah. Lepas tu orang kampus tanah tadi. Tanah makan kita. Itu mati. Jasad habis kat situ dah. Yang bergerak, yang hidup terus nanti besok adalah roh. Jadi roh tu yang perlu diusahakan bagaimana nak dihidupkan tadi, supaya roh tadi betul-betul sihat dan dia dapat meneruskan kehidupan selepas daripada kematian tadi. Ini dia. La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Tak ada orang lain, Nabi, Allah senantiasa. Ini yang kena letak, pahatkan betul-betul. Sampai satu ketika Allah akan datangkan bahawa kita akan rasa tak ada orang lain, hanya Allah. Bila tu? Bila kita akan rasa bahawa kita tak ada orang lain, hanya ada Allah, maka ketika itu para ulama membahas tentang masalah ini, iaitu hikmah besar kenapa Allah datangkan kekecewaan, rasa kecewa. Kita kecewa dengan pasangan kita, kita kecewa dengan anak-anak kita, kita kecewa dengan kerabat kita. Ada sahabat ngopi, kan? Tengok-tengok sahabat ngopi kita tu pergi ngeteh dengan orang lain pula. Dah tak ngopi lagi dengan kita, ngeteh pula dengan orang lain, kan? Terasa hati. Selama ni dia main golf dengan kita, hari tu dia pergi main golf dengan orang lain, dia tak ngajak kita, tak hello kita. Rasa tak? Rasa. Kecewa tak? Kecewa. Padahal berpuluh tahun. Kena pula nak jadi cerita, hari tu dia dapat bisnes baru. Dia dapat bisnes baru, pergi jumpa orang lain, kita tak jumpa dah. Lagi angin satu badan lah. Mentang-mentang kita dah tak ada bisnes. Jadi kecewa demi kekecewaan. Dan itulah ubat yang paling besar. Ubat paling besar, dialah racun dan dia ubat. Kekecewaan ni ulama sebut dia racun dan dia ubat. Dia racun dan dia ubat. Di mana dia racun? Sakit. Kita kecewa, kita rasa sakit. Sedih tak? Sedih. Sangat sedih. Tapi di mana dia ubat? Dialah ubat penawar yang membawa hati kita untuk balik semula pada Allah, sehingga membawa kita betul-betul hanya ada Allah, hanya ada. Kita tak akan balik semula pada Allah. Manusia ni dia tak akan balik pada Allah kecuali setelah dia kecewa sesama makhluk. Kan? Buat tu tak selesai, buat ni tak selesai, buat tu tak kena, buat ni tak kena. Harap orang tu, harapkan pagar-pagar makan padi. Kan? Macam-macam, letak pengharapan pada orang tu tak boleh. Letak pada orang ni kecewa, macam-macam. Jadi sampaikan akhirnya, maka ketika tu dia akan balik semula pada Allah dengan sebalik. Itu yang Nabi SAW gambarkan. Nabi SAW sebut, sekalipun orang itu etis. Apa maksud etis? Orang yang tak percaya Tuhan. Orang etis ni Nabi SAW sebut, bila dia pergi ke tengah lautan dengan menaiki sampan, sampai di tengah lautan, tiba-tiba sampan, ketika tu Nabi sebut, sampai di tengah lautan, ketika itu tidak nampak lagi pesisiran pantai. Nabi kata, dah tak nampak pesisiran pantai. Di tengah laut betul-betul dah, pantai tak nampak. Dijengah ke kanan tak nampak, jengah ke kiri tak nampak, depan tak nampak, belakang tak nampak. Yang ada hanya dia dengan sampan dia saja. Sampai di tengah-tengah, tiba-tiba sampan dia bocor. Sampan dia bocor mak.
Bila bocor saja, sekalipun dia ateis, tetap ketika tu dia akan sebut Allah. Tetap dia akan sebut Allah, walaupun dia tak percaya Tuhan. Tu Nabi gambarkan bahawa manusia ni Allah jadikan memang Allah dah letak kalimah Allah dalam diri dia. Sama ada dia beriman ataupun tidak ketika hidup di atas muka bumi, maka tetap ada kalimah Allah dalam diri dia. Yang membuatkan hilangnya kalimah Allah tu kenapa? Kerana pertama sekali jahil. Itu sebabnya Allah datangkan Al-Quran dan Allah datangkan Nabi bukan nak bagi tahu mak. Ayat paling tepat disebut oleh para ulama ialah mengingatkan. Mengingatkan kepada kita semula untuk kita balik kepada Allah. Itu hakikat sebenar. Itu sebabnya kita dengan Allah tu balik-balik. Dia macam mana pun. Tu kalau kita betul-betul ada ilmu dan kita amalkan, jadikan sebagai panduan, insya-Allah dalam meniti kehidupan kita takkan rasa sedih. Sedih langsung taklah sebab manusia, tapi ada panduan. Sebab naluri sedih tu tetap ada. Cuma kita dipandu, ada panduan kepada kita sehingga sampaikan sedih tadi tak membuatkan kita rasa putus asa. Adapun firman Allah SWT yang menunjukkan bahawa kesedihan itu tidak bermanfaat apapun adalah dalam suratul Baqarah ayat 38. Yang kita bacakan tadi tu, qul nahbitu tu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nescaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Syekh kata apa? Nak gambarkan bahawa sedih ni memang tidak ada manfaat. Kesedihan ini memang tidak ada manfaat, sebagaimana Allah Ta'ala sebut fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, jelas. Jadi jangan sampai sedih tadi membawa, pertamanya jangan bawa diri kita kepada sedih. Yang kedua, kalau sedih sekalipun sedih yang sampai tak membawa kepada kerusakan. Kesedihan itu hanya akan memadamkan api motivasi. Ni yang dibicarakan ni, kenapa benda itu dilarang. Kesedihan itu hanya akan memadamkan api motivasi, membunuh roh, semangat dan membekukan jiwa. Dan kesedihan itu ibarat penyakit demam yang membuatkan tubuh menjadi lemas dan seterusnya tidak berdaya. Mengapa berlaku demikian? Jadi sedih yang dilarang dekat sini jelaslah apa yang dimaksudkan oleh Syekh kat situ. Bukan dengan makna umum, tapi dengan makna sedih yang sampai mendatangkan kerosakan dan kehancuran pada diri kita. Menghilangkan motivasi, kekuatan, semangat, membuatkan kita rasa terus jatuh, tak bangun-bangun, tak bangkit-bangkit. Jadi jangan sampai macam tu. Balik-balik semula kepada Allah SWT. Sedih tu naluri, tapi jangan sampai sedih yang membawa kepada kerosakan. Itu sebab satu hari Nabi SAW melalui satu musibah dengan kehilangan anak dia Ibrahim. Rasulullah kan ada anak nama Ibrahim. Jadi waktu tu Rasulullah sedih, mengeluarkan air mata menitis, kesedihan. Sayyidina Umar ni kan jenis Al-Faruq, sifat dia. Umar Al-Faruq, ini orang baking. Lagi-lagi bab akidah ni, dia tengok Rasulullah, Sayyidina Umar dia tengok Rasulullah sedih ni, takkan nak mati pun nak sedih. Macam tu kan, lebih kurang macam tu lah. Sebab ni dia pegang kat sini. Bagi dia tidak ada kesusahan dan tidak ada kesedihan. Sayyidina Umar. Jadi dia tegur Rasulullah. Satu-satu sahabat yang berani menegur Rasulullah dalam bab apa sekalipun. Banyak kisah-kisah yang mana Sayyidina Umar tegur Rasulullah. Jadi dia tegur Rasulullah SAW. Baik, ya Rasulullah, adakah engkau bersedih disebabkan kehilangan Ibrahim? Kehilangan Ibrahim ni kau sedih? Apa kata Rasulullah? Naluri. Tapi adakah Rasulullah jatuh, hilang rasa putus asa tadi? Tak membuatkan Rasulullah putus asa. Ni jangan. Ni pernah satu kisah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingat, ada satu berita, kalau tak silap saya 10 tahun lepas, sebelum PKP, mak dia suruh dia pergi beli mi kuning. Mak dia suruh anak dia pergi kedai beli mi kuning. Jadi anak dia pun bawa motor pergi beli mi kuning. Jadi waktu beli mi kuning tadi, habis beli mi kuning, waktu dah perjalanan balik, tiba-tiba dilanggar kereta. Akhirnya mati di tempat kejadian.
Jadi tuan-tuan, kalau katalah mak dia duduk tempat mak dia tadi, apa kita kata? Biasanya kebiasaan. Apa kita kata? Kalau aku tak suruh anak aku pergi beli mi kuning tadi, maka dia takkan mati. Ni cerita ni. Tapi mak dia tu saya tak tahulah. Mak dia kata ke tak. Tapi kalau kita lah duduk, saya baca, ya Allah, cerita tu macam cerita Melayu. Dia suruh anak dia pergi beli mi kuning, anak dia balik kena langgar, mati. Kalau katalah kita duduk tempat, biasanya apa? Kalau aku tak suruh dia pergi beli mi kuning, dia takkan mati. Betul ke dia tak mati? Awak? Ini yang dikatakan ajal. Dia pergi beli kuning ke, dia tak pergi beli mi kuning ke, tetap iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datangnya ajal, maka dia tak akan ditakhirkan dan tidak akan dipercepatkan. Ini ajal mak. Dia pergi beli mi kuning ke, dia tak pergi beli mi kuning ke, 8.50 malam tu dia tetap mati. Orang langgar ke, orang tak langgar ke? Macam baru-baru ni ada seorang hamba Allah, seorang kakak di WhatsApp saya pukul 12.30. Dia WhatsApp saya pukul 12.30 malam mak, bukan 12.30 hari, 12.30 malam. Dia bagi tahu saya, ustaz, tolong saya ustaz, dia kata. Tolong saya. Kenapa? Mak suami dia doktor dah habis ikhtiar. Jadi akhirnya doktor perintah suruh ambil bawa balik. Jadi dah 3 hari suami dia dekat rumah tak mati-mati. Jadi dia tanya saya, ustaz, macam mana ni suami saya tak mati-mati ustaz? Suami saya tak mati-mati ustaz. Saya ni nakal, tapi saya tak cakap lah kat dalam tu. Kalau kita fikir baik, mungkin kakak ni bukan apa, dia risau. Nak tolong suami dia tak boleh nak tolong, nak buat apa tak boleh nak buat, tapi dia risau. Orang sayang. Dia tengok suami tu, akhirnya dia dah tak tahu apa, mungkin dia ingat saya, dia pun WhatsApp saya. Tu kalau satu angle lah kita ingat baik. Mungkin di situ dia kesian, nak tolong tak dapat. Jadi akhirnya dia rasa risau. Dalam hati saya pula, dia kata, apa susah? Tekap je dengan bantal, naik atas tu. Nampak kan? Letak bantal, kan suami tu dah tak boleh gerak. Letak bantal atas muka dia, naik atas tu, duduk bersila. Kan? Guling-guling 3 kali gitu, matilah dia. Tu pun kalau mati. Kalau mati, tengok-tengok suami dia tak mati-mati, dia yang mati kat tali gantung. Ni dia. Kenapa mak? Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal. Itu dia. Ini adalah kerana kesedihan. Jawab dia. Mengapa berlaku demikian? Ini adalah kerana kesedihan hanya memiliki daya menghentikan dan bukan menggerakkan. Itu dia. Rahsia untuk menghindari itu semua adalah dengan menanamkan prinsip bahawa kesedihan adalah sesuatu yang boleh ditangani, bukan sesuatu yang tidak boleh dikawal, sehingga kita perlu menyerah kepada kesedihan tadi. Kesedihan juga sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi hati. Bahkan dia merupakan sesuatu yang amat disenangi oleh syaitan. Maka dengan itu syaitan selalu berusaha agar seorang hamba itu bersedih untuk menghentikan setiap aktiviti dan niat baiknya. Ini telah dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya dalam suratul Mujadilah ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaman najwa minasyaitonir liyahzunal ladzina amanu. Sesungguhnya perbicaraan rahsia itu adalah daripada syaitan supaya orang-orang mukmin berduka cita. Masya-Allah. Kenapa sedih ni sangat-sangat dilarang? Dilarang. Kerana apa? Kerana dia bersifat menghentikan, memiliki daya yang menghentikan dan bukan menggerakkan. Apa maksud menghentikan? Dihilangkan rasa kuat, motivasi, menggerak, melaksanakan. Tapi disebabkan sedih tadi, akhirnya dia berhenti. Itu sifat sedih tadi. Itu sebabnya kita awal-awal kita bahagikan tadi, yang dimaksud sedih kat sini, sedih bagaimana? Sedih yang bagaimana? Sedih yang sampai menghentikan. Kalau sampai kepada batas itu, maka sedih itu adalah sedih yang tidak mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat, dan sedih yang dilarang. Ini sifat sedih. Kenapa dilarang? Rahsia untuk menghindari itu semua adalah dengan menanamkan prinsip bahawa kesedihan itu kena bentuk motivasi.
Apa bentuk persepsi dalam hati kita? No sedih. Tidak ada sedih dalam hidup kita. Kenapa? Kerana pastikan bahawa setiap kesedihan yang mendatang tadi, dan Syekh sebut, pastikan bahawa sedih yang boleh dikawal, dan setiap kesedihan yang datang ada jalan penyelesaian. Kata tak ada masalah. Sedih yang datang tadi mesti ada jalan penyelesaian. Apa maksud jalan penyelesaian? Maknanya kalau katalah kita kehilangan sesuatu yang membuatkan kita sedih, maka ketika itu pastikan sesuatu yang hilang tadi itu ada jalan penyelesaian. Dan jalan penyelesaian tak ada lain pada Allah. Itu yang kita bincang tadi. Balik-balik semula pada Allah. Kalau hanya betul-betul semata-mata tertumpu kepada sesuatu yang disedihkan tadi, maka sedih itu sedih yang dilarang. Tapi kalau kita boleh tangani kesedihan tadi dengan kembalikan sesuatu kehilangan tadi, ataupun sesuatu yang membuatkan kita rasa sedih tadi, kita boleh balik-balik semula pada Allah, bahkan boleh buat kita rasa kuat lagi, maka tak ada masalah. Ini yang membuatkan kita ni, selalu kita lebih tertumpu kepada sesuatu yang membuat kita sedih. Itu hanya tumpu situ saja. Kalau kata hilang, hilang kat situ je. Biasa kat situ. Kalau kata ada masalah, masalah kat situ je. Masalah je, tumpu pada masalah. Ya Allah Ta'ala ajar kita. Allah SWT ajar kita. Allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi. Balik. Musibah ni apa, Mak? Musibah ni ialah sesuatu benda, perkara yang bercanggah dengan kemahuan kita. Bercanggah dengan kemahuan. Kita nak macam ni, jadi macam ni. Kita nak macam tu, jadi macam ni. Bercanggah. Bila sesuatu benda yang bercanggah je. Orang nak sihat, kita nak sihat, jadi sakit. Tak ada orang nak sakit, tapi jadi sihat. Dia nak sihat. Kita nak senang, cukup, ada duit, tapi duit tak cukup. Musibah. Sakit musibah. Tak cukup musibah. Tak ada duit musibah. Kita nak pasangan kita mengikut kehendak kita. Tiba-tiba pasangan kita, dia nak lain. Kita nak minum teh, dia nak minum kopi. Musibah. Bila bercanggah saja dengan kemahuan, maka musibah. Itu musibah. Bila musibah, balik pada Allah. Jangan tertumpu pada musibah. Bila tertumpu sahaja semata-mata pada musibah, itu yang jadi masalah tu. Sedih, putus asa, kecewa, tak ada semangat, muka macam cekodok, semua macam-macam. Cekodok muka. Apa hal? Kau dah apa hal? Kenapa? Macam-macam. Ni lagi-lagi kita hidup. Itu sebabnya balik-balik kepada masalah, balik-balik semula kepada asas dan teras tadi. Mesti kena ada ilmu. Kena ada ilmu fardhu ain. Mesti kenal Allah, kenal akhirat. Balik-balik semula supaya kita nampak tempat kita kembali. Kalau kita tak ada kenal, kita tak kenal, kita tak yakin, tak kenal satu, tak yakin. Apatah yakin, kenal pun tak ada, apatah lagi nak datangkan keyakinan. Bila tak ada keyakinan, macam mana kita nak balik-balikkan pengharapan kita? Macam contoh, kenapa kita telefon kawan kita? Kita ada masalah. Masalah datang. Lepas tu masalah kita nak pandang ke kanan, tak lepas, pandang kiri tak lepas, pandang depan tak lepas, pandang belakang tak lepas. Masalah ni masalah yang kita tak tahu jalan penyelesaian. Dah buntu. Mati jalan dah. Jalan mati. Jadi waktu tu, kita pun telefon kawan kita. Kenapa kita telefon dia? Kenapa kita cari dia? Kerana apa? Kerana kita ada kepercayaan pada dia. Kerana kita ada keyakinan pada dia. Walaupun kita tahu bahawa dia pun belum pasti lagi boleh tolong ke tak tolong. Kita yakin bahawa setiap makhluk yang ada pada sekeliling kita ni, kita yakin bahawa walaupun dia boleh dengar kita punya susah, dan kita yakin dia tak akan mampu. Belum tentu, belum pasti dia boleh bantu. Tapi kenapa kita panggil dia? Kalau yang belum pasti itu pun kita boleh panggil, kita boleh cari, kenapa yang dah pasti itu kita tak cari? Yang dah pasti membantu tu. Ya Allah Ta'ala sebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ini jelas Allah Ta'ala sebut setiap apa sesuatu yang berlaku itu semua atas kehendak Allah. Allah Ta'ala kehendaki sesuatu berlaku, maka berlaku. Kalau Allah Ta'ala tak kehendaki, maka dia tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku. Sehingga kan sampai diajar oleh Nabi SAW kepada seorang sahabat Nabi nama dia Ibnu Abbas. Benda yang sama juga. Wahai Abbas, peganglah sungguh-sungguh pada Allah. Pegang betul-betul dengan Allah. Balik semula pada Allah. Sungguh-sungguh. Kenapa? Kerana sekalipun 7 petala langit nak memberikan bantuan kepada engkau, dan 7 petala datang nak beri bantuan pada engkau, kalau Allah kata tidak, maka dia tak akan berlaku. Dia tak akan berlaku. Minta sungguh-sungguh pada Allah. Kalau yang tak pasti pun kita boleh telefon, Syekh, entah dekat mana Syekh? Ada masalah lah. Duduk sekejap mengopi. Dan kita tahu dia belum tentu boleh tolong, tak boleh tolong. Kenapa? Yang pasti itu sebabnya kepastian, yang pasti itu pasti,
Yakin kepada kepastian tadi tu sehingga sampai kita kembali pada dia, dia balik-balik semula kepada keyakinan kita. Balik pada yakin. Nakkan keyakinan, mesti kenal. Mesti kenal Allah. Kalau tak kenal, macam mana kita nak? Ni apatah lagi kawan kita nampak Allah, kita tak nampak. Tapi kita nampak Allah dengan apa? Dengan rasa, dengan mata hati. Dengan keyakinan. Ini dia. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Boleh je ya? Rasulullah SAW pernah melarang 3 orang yang datang, yang sedang berada dalam satu majlis melakukan demikian. Janganlah 2 orang di antara saling melakukan perbicaraan rahsia. Wallahu ta'ala alam. Kita berhenti kat situ. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya jangan sedih-sedih. Jangan sedih-sedih. Hidup ni tak ada sedih-sedih. Kalau sedih sekalipun, balik-balik semula kepada Allah. Apa sekalipun masalah, suasana keadaan. Sebab masalah yang datang tu, dia datang dengan Allah. Dia datang, bukan datang Allah Ta'ala, dia takkan buat sesuatu benda dengan sia-sia. Tu kena yakin betul-betul. Pertama sekali kena yakin tuan-tuan, pertama sekali kita kena yakin bahawa apa yang datang pada kita tu, dia datang bukan datang dengan saja-saja. Dia datang tu dengan Allah. Dia datang daripada Allah. Allah yang datangkan, bukan dia tergolek-golek sendiri. Sama macam orang datang jumpa kita, minta bantuan, minta duit, minta tolong dan sebagainya. Bila kita datang, Syekh ada duit sikit, saya tak makan 3 hari. Dia datang kan, dia dah 3 hari macam. Dia datang tu kenapa? Cuba bayangkan berbilion manusia yang ada dalam dunia ni, sementara dia nak sampai kat kita tu berpuluh orang tu, dia boleh. Kenapa kita yang dijumpa? Kenapa dia jumpa? Maknanya Allah Ta'ala gerakkan. Dia datang tu dengan gerakkan Allah. Bila katalah pertama sekali kena yakin datang ataupun sesuatu berlaku tu dengan gerakkan Allah, datang daripada Allah. Yang kedua kena yakin tuan-tuan, Allah dia takkan buat sesuatu itu dengan sia-sia. Mesti ada sesuatu benda yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Ada mesej yang ingin disampaikan oleh Allah SWT dan ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak bagi. Di atas sesuatu yang Allah Ta'ala datangkan tadi, kena yakin. Walaupun mungkin tak nampak di dunia, tapi setidak-tidaknya akhirat tu ada. Dan setidak-tidaknya disebut oleh para ulama, dekat dunia, paling-paling tidak kalau kita tak nampak apa kebaikan dia, dan setidak-tidak kebaikannya adalah Allah nak kita balik-balik semula pada Allah. Allah nak balik. Balik pada Allah ni tuan-tuan, satu benda yang sangat besar daripada segala yang besar. Tak ada perkara yang jauh besar nikmat ni tuan-tuan, kecuali nikmat kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau katalah itu satu benda yang sangat besar, sangat agung, maka sudah pasti jalan dia adalah sangat besar. Itu sebabnya kita menangis sampai kecewa sehabis-habisnya terhadap makhluk. Sebab apa? Sebab nak balik pada Allah, nak dapatkan Allah yang agung tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit sebanyak dapat kita kongsi bersama pada malam ni. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita tangguh dengan tasbih kafaran satullah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.